halang. Batu Islam ni boleh bersukan, boleh berhibur, boleh menyanyi, boleh cari dunia pun boleh. Tapi berkala dengan kawalan. Dia bukan nak sekat kita, dia kawal. Kalau berhibur, ni sempadan dia. Kalau menyanyi, gini boleh, gini tak boleh. Kalau nak cari dunia, jangan sampai jadi begini. Takat-takat ni, dia bolehkan. Begitulah. Kalau kita ni jenis orang yang suka luahkan perasaan. Lebih-lebih lagi kaum wanita, penyoal pun seorang perempuan. Kita manusia suka bercakap. Antara benda yang kita suka bercakap, perasaan kita. Jadi, adakah semua benda kita boleh luah? Jawabnya tidak. Ada setengah-setengah. Macam orang panggil, setengah-setengah benda saja kita boleh luah. Bila kita boleh luah, adakah semua orang yang boleh kita luah? Boleh. Setengah-setengah orang saja boleh kita sampaikan apa yang terbuku di dalam. Itu orang yang stres sebenarnya, kena banyak bercakap dengan orang. Dia berkurung, bertambah stres. Palang yang sama dia akan datang, tagalan menjawab yang sama, itu menyebabkan makin stres. Akhirnya kemurungan. Mengingat tempat kita nak luah itu. Itu kita ini, bila masa kita belum berkeluarga, tempat kita luah ibu bapa kita. Kita sudah berpasangan, tempat kita luah pasangan kita lah. Tapi walaupun pasangan kita, orang yang paling rapat pasangan kita lah, suami atau isteri kita. Jangan luah semua. Kalau kamu nak luah semua, luahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan buka aib kamu. Kalau ada benda buruk kamu nak luah pada Allah. Allah suka dengar. Jangan kita luah semua orang.